Jadi impian saya yang kelima lepas bina sekolah tu kan. Okay, study in media and film. Okay, so saya nak belajar dalam media dan juga filem. Bila saya dah study filem, maksudnya saya dah ada kelulusan saya, jadi bolehlah saya capai impian saya yang seterusnya, iaitu untuk bina sebuah akademi seni dan media. Daripada akademi seni dan media tu boleh buka agensi bakat, okay, lepas tu boleh buka syarikat produksi macam Scoop Production bukan dulu. Impian saya yang terakhir tu ialah untuk dikelilingi oleh orang yang saya suka. And of course saya memang suka selebriti, orang-orang yang berbakat dalam bidang hiburan, dan saya nak dikelilingi oleh orang yang macam itulah, macam pengarah, penulis filem ke, penulis lagu ke, pemain muzik ke, kumpulan penyanyi, semua itulah pelakon. Saya nak dikelilingi oleh mereka. So itu yang terakhir lah. Okay, so I think itu sahaja yang saya nak kongsikan mengenai my vision board. So ya, kalau korang tengok kat sini, memang ada impian saya yang terlalu besar, tapi tak kisahlah, itu semua impian je. Yang penting apa yang saya buat sekarang ni. Okay, apa yang saya buat sekarang ni 1, 2, 3, 4 tadi kan. Okay, menjadi cikgu, menjadi konsultan, fangirling, selalu cerita pasal artis, and then buat sekolah. Yang ni memang saya dah ada, and I will do my best on this. Dan dengan izinnya, insyaAllah bila saya bercerita selalu pasal vision board saya ni, insyaAllah ianya akan membantu saya ke arah menjadikan semua impian saya dekat sini satu kenyataan. Okay, so itu sahajalah yang saya nak kongsikan. Ada soalan? Kenapa nak ada soalan kan? Okay, jadi itu sahaja. Berjumpa lagi pada video yang akan datang. InsyaAllah saya akan cerita lagi pasal vision board saya ni, kalau saya ingat. Okay, so that's it. Bye-bye. Assalamualaikum. Oh, jangan takut untuk berimpian. Impian is just impian. Okay. Apa yang kita buat sekarang tu yang penting. Okay, so that's it. Arigatou gozaimasu. Bye-bye.